Hai semua, nak minta tolong tekan button subscribe untuk support saya. Thank you. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita tentang app Jintel apps untuk S5 Pro lah. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan, macam skrin saya sekarang ni, saya dah connect dengan masa chair tersebut lah. So dia akan duduk dekat standby dan kita kena tekan power button lah yang warna merah sebelah sini untuk kita start masa chair ni lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan first time nak connect dengan masa chair, kita memang kena on GPS, Bluetooth dengan Wi-Fi lah. Dia akan connect dengan masa chair tu. Tuan-tuan dan puan nak install apps ya, boleh pergi, kalau untuk iPhone boleh pergi dekat Play Store. Kalau iPhone boleh pergi dekat App Store dan cari Jintel lah. Dia akan naik satu logo yang ada gambar masa chair. Lepas tu kalau untuk Android boleh pergi kat Play Store. Untuk phone-phone yang lain kita akan update dah semasa ke semasa lah, untuk macam mana untuk guna untuk install dah. Okay, so sekarang ni phone saya ni memang dah connect dah lah. Nanti selepas masuk kat dalam tu saya akan tunjuk sekali lagi dekat bahagian mana untuk tuan-tuan dan puan connect. Okay, sekarang saya akan tekan on. Okay, bila untuk model S5 Pro ni, bila kita tekan on, tuan-tuan dan puan boleh pilih program mana yang tuan-tuan dan puan nak pakai lah. Semua ada 18 program, no? So kita boleh slide, kita boleh pilih dekat atas. Okay, contoh dalam hari ni saya nak pakai total relax lah. Okay, so dia akan automatic baring. Untuk kursi urut tu dia akan automatic baring. Kat bawah ni ada button untuk skip lah. Selalunya kita tak suggest untuk skip lah, biar dia tuan-tuan dan puan dia akan baring sendiri, lagi dia akan buat scanning. Okay, kalau total relax ni dia ada background music yang automatic play lah. Okay, sekejap lah, kita bagi dia. Okay, buat scanning body sensing dulu. Roller dia akan jalan belakang sampai ke bawah, dia akan naik atas balik. Dia akan buat detection untuk kita punya badan lah. Untuk tulang belakang kita, untuk saiz badan kita, kelebaran badan kita. Okay. So dia akan take time sikit. Yang ni saya tak akan skip lah. Saya biar tuan-tuan dan puan tengok macam mana dekat phone tuan-tuan dan puan dengan saya punya ni akan sama. Okey, sekarang dia detect next dekat position 5. So tuan-tuan dan puan boleh adjust kat sini. Boleh adjust. Kalau macam yang ni tak boleh adjust sebab tak ada orang lah dekat atas masa chair tu. Dekat screen boleh adjust, dekat sini pun boleh adjust sebab saya tak duduk dekat atas masa chair. So kita boleh tekan OK. So dia akan terus massage. Dekat sini interface home lah. Dekat sini interface home. Dia akan terangkan yang bahagian tengah ni dulu. Okay, dekat sini tuan-tuan dan puan boleh adjust speed roller tu. Jenis massage pun dia akan tukar-tukar kat sini lah. Kalau kita sendiri adjust, dia akan pergi manual lah. Kalau kita nak tukar balik ke program total relax tadi, kita tekan kat sini. Jangan risau, yang scanning tadi dia akan baca yang sama. Okay, so dekat sini tuan-tuan dan puan boleh adjust. Kalau adjust bahagian tengah ni, dia akan automatic masuk ke manual punya mode. Okay, kelebaran dengan angin dia adjust kat sini. Lebar atas sini, angin dekat sini. Angin ni kita boleh kuatkan lagi. Ni tadi dia duduk kat low sebab tak ada siapa duduk atas masa chair lah. Dekat sini kita boleh pilih area untuk angin tu, kita sama ada nak full, kita nak bahagian atas saja ke, ataupun bahagian bawah. Bahagian bawah dekat betih dengan kaki kita lah. Kalau bahagian atas ni tangan dengan kita punya shoulder lah.
Ataupun kita nak tutup. Ada setengah orang dia tak suka benda tu picit-picit, dia boleh tutup. Okey. Kalau sekarang ni kita on lah. Okey. Intensity dia boleh, kekuatan airbag tu kita boleh adjust kat sini. Untuk heating kita boleh on sama ada dekat belakang atau kat kaki, atau kita nak on salah satu pun boleh. Saya recommend tuan-tuan dan puan pakai kedua-duanya sekali lah. Dan bahagian roller kat kaki kita adjust kat sini. Ni paling laju sekali lah, 3. Ni tutup 1, level 1, level 2, level 3. Tuan-tuan dan puan duduk try control tengok, boleh feel dia ada perbezaan dia. Okay, yang voice ni ialah voice control. Kalau tuan-tuan dan puan on, dia akan cakap voice control on lah. Dia tak akan menyala, tapi dekat masa chair dia ada show lah. Kalau tuan-tuan dan puan tekan, nanti kursi urut tuan-tuan dia akan beritahu on atau off. Okay. So dekat sini kita panggil interface home lah, yang mana dia akan tunjuk apa yang kita tengah pakai. Okay. Untuk shoulder yang macam saya bagi tahu, sebab masa chair ni tak ada siapa duduk, so dia akan pergi dekat tengah-tengah. Kalau tuan-tuan dan puan duduk, kalau orang tinggi dia akan duduk kat atas, kalau orang yang rendah dia akan duduk kat bawah. Okay. Kalau saya explain bahagian tepi ni pula. Okay, bahagian tepi ni dekat bawah ni dia ada extra satu memori. Okay, untuk bahagian tepi ni kita boleh pergi ke auto. Auto ni dia ada ke semua 18 program. Dia bahagikan kepada 4 kategori: specialized program, personal care, family exclusive dengan wellness therapy. Program dia beza-beza lah. Untuk yang mana customer yang order dengan saya, boleh minta dekat saya satu table yang mana dia akan bagi tahu total relax ni guna untuk waktu bila dan fokus area mana. Lepas tu sesuai pakai waktu bila dengan apa kaedah yang dia guna lah, kaedah urutan yang dia guna, dan untuk fokus waktu bila kita pakai. Okay, untuk table tu, kalau customer yang order bukan dengan saya, boleh minta dekat salesperson yang tuan-tuan dan puan order lah. Okay, kalau bahagian sini dia akan pergi personal care, dia ada full body massage, spine care, full sport recovery, energy boost dengan Queen. Kalau dekat personal care ni, saya punya favourite ialah spine care lah. Sebab pekerjaan saya ada berdiri terlalu lama. Satu hari saya berdiri lebih 10 jam. So yang ni program ni dia memang tekan kita punya belakang dan buat bagi kita selesa lah. Okay, family eksklusif ni kita pakai ikut kesesuaian lah. Bukan sepatutnya kita pakai ke semua lah. Kalau kita masih muda, elderly ni kita tak perlu pakai. Kalau kita ada bagi masa macam ni, parents kita pakai, kita boleh minta dia pakai lah. Dia akan fokus lebih akupuan untuk orang tua-tua. Kalau dekat semua program ni, saya suka Sandadari lah. Dia kuat sikit dan memang sedap lah. Wellness therapy ni boleh kata kebanyakannya saya akan pakai lower body lah. Lower body, back traction pun saya punya favourite juga. So kalau dekat sini tuan-tuan dan puan boleh try ketiga-tiga lah. Okay, kalau yang mana yang selalu lengar bau tengkuk, boleh pakai neck and shoulder. Ataupun selalu balik kerja banyak memandu ke atau duduk terlalu lama, boleh pakai S-Waist dengan batok. Atau yang ada masalah tidur, insomnia, selalu nak tidur malam tak boleh, ataupun ada masalah blue light, tak boleh selalu pakai komputer, laptop, screen, handphone, lepas tu tak boleh tidur. Dah off telefon lah, mata dah tak mengantuk lagi. Boleh pakai lullaby ni. Program lullaby ni dia akan ada swing lah, dia macam rocking, macam buayan. Dia kalau kita pakai yang ni, kita suggest waktu malam lah. Kalau dekat sini untuk perempuan boleh try Queen, yang mana ibu-ibu yang dah melahirkan anak 2-3 orang, boleh pakai Queen ni. Dia punya urutan ialah untuk ibu-ibu yang dah lepas bersalin. Kalau baru bersalin, kita suggest pakai selepas 6 bulan lah.
Kalau bersalin biasa selepas 3 bulan, kalau scissor selepas 6 bulan lah. Okey, dekat manual sini tuan-tuan dan puan boleh pilih sendiri program yang tuan-tuan dan puan nak pakai. Okey, contoh sekarang saya pilih Knit and Tab lah. So dia akan automatic pilih manual. Okey, Knit and Tab ni kita boleh custom dia punya speed. Kalau ada kneading, kelebaran tak boleh adjust. Kalau tab, dia ada kelebaran dia ada, kita boleh adjust. Paling lebar ni tengah-tengah, ni paling kecil. Tuan-tuan try feel tengok. Ni speed dia lah. So setiap urutan ni dia beza dia punya urutan dan guna waktu yang berbeza lah. Sama juga kalau customer yang order dengan saya boleh minta lah. Saya akan bagi satu table yang saya dah laminate. Okay, untuk massage area ni, kalau spot ni dia akan duduk dekat situ saja. Kalau partial, dia sebahagian dia akan bergerak sikit, naik turun. Disebabkan S5 Pro ni ada dual gearbox, dia tak ada upper pun dengan lower lah. Dia sebab memang dua-dua pun dia akan berfungsi dia berfungsi serentak lah. Kalau full ni dia akan jalan ke semua lah. So kalau tuan-tuan dan puan pakai partial, sport, boleh adjust kat sini lah roller tu untuk atas bawah. Kalau tekan atas, dia kedua-dua dia akan pergi atas. Kalau tekan bawah, kedua-dua dia akan pergi bawah. Okay, untuk airbag macam saya bagi tahu tadi dekat home tu, dekat home kan kita boleh pilih, dekat sini pun kita boleh pilih juga. Dekat untuk manual pun kat sini kita boleh pilih juga kekuatan dia. Untuk full, upper body, lower body. Upper body ni dia shoulder dengan tangan. Lower body ni di bahagian bawah lah, atau untuk off terus. Okey, angle ni ialah kedudukan kursi tersebut. Kalau kita tekan hold up, dia akan kembali ke position duduk. Kalau kita tekan hold down, dia akan kembali ke posisi baring. Zero gravity dia ada level 1. Level 1 ni selalunya kita pakai yang dia level yang biasa lah, sebab kaki dia tak sampai parah jantung kita. Kalau orang yang ada masalah migraine, insomnia, kita suggest pakai level 2 atau level 3. Level 2 ni kaki kita sama parah dengan kita punya jantung. Kalau level 3 ni kaki kita lebih tinggi daripada parah kita punya jantung. Level 3 ni sesuai pakai kalau orang yang betul-betul ada masalah macam susah nak tidur. Pakai level 3 ni waktu urut. Make sure kalau ada downlight dekat belah atas ataupun lampu kat bahagian atas kursi tu, minta tolong tutup lah. Sebab kita pakai massage chair ni, kita recommend tuan-tuan dan perempuan untuk rehat dan tidur sewaktu urut tu. Kalau terlena lagi bagus. Okay, tadi saya bagi tahu, saya nak cerita tentang macam mana nak connect mula-mula kan. Okay, dia dekat setting ni. Dekat setting ni dia ada nama produk. Lepas tu dia ada siri number, apps kerusi, version kerusi yang tengah pakai. Lepas tu dekat sini kita boleh on off music, music yang automatic ada kat kerusi tu. Lepas tu Bluetooth pun kita boleh on off. Ni untuk reset lah, tak payah tekan lah. Ni untuk volume kerusi itulah. Kalau kita buka full, dia bila kita kata hi Jintel, dia kata I'm here tu, dia akan kuat sikit lah. Dengan muzik yang dia auto play tu, dia kuat sikit lah kalau kita kuatkan dia. Normal saya akan set kat showroom 13. Okay, boleh tukar bahasa Mandarin untuk apps ni. Okay, yang nak connect tadi, Bluetooth tadi, dia duduk kat sini. Tekan ni. So dekat showroom ni ada banyak kursi Jintel, dia naik banyak lah. Tapi kalau dekat rumah tuan-tuan dan perempuan, dia akan naik satu je Jintel. Jintel yang ni kod dia 9885. Lepas tu yang belakang ni tak sama dengan kita lah, sebab yang ni yang showroomnya dia 0003. Mungkin yang tuan-tuan dan perempuannya number belakang tu dia akan lain sikit lah. Tapi Jintel dekat rumah tuan-tuan dan perempuan, kalau ada dua, dia ada dua lah. Kalau ada satu, ada satu lah. Okay. So pilih yang tu, dia akan terus connect. Dia akan naik standby macam saya yang awal-awal tadi lah. Okay, memori ni tuan-tuan dan perempuan boleh save apa yang tuan-tuan dan perempuan dah scan. Macam tadi tuan-tuan dan perempuan dah duduk, lepas tu dia buat satu scanning. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan nak save, boleh save kat sini.
Dan hari bila nak pakai boleh use balik. Dia tak akan scan lah. Kita boleh terus guna balik. Yang ni kita suggest macam kalau ada orang berumur, kita nak bagi dia feel urutan yang sama, kita boleh pakai yang ni. So yang ni penjelasan saya untuk apps Jintel untuk kerusi Rode S5 Pro. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp kat kami 010-86555514. So kalau tuan-tuan dan puan rasa explanation saya ni membantu, minta tolong tekan butang like dengan subscribe lah. Yang ni akan membantu lagi saya untuk buat lagi banyak video, dan juga akan improve saya punya explanation punya skill lah. So saya nak ucap ribuan terima kasih sebab support Jintel. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada masalah untuk ada apa-apa masalah dengan kursi ni untuk servis atau apa-apa, boleh juga WhatsApp dekat 010-86555514. Dekat saya punya bio YouTube ni pun akan ada satu WhatsApp link lah, boleh tekan kat sana. Okay, so saya end dulu video ni. Nanti harap dapat jumpa lagi. Bye bye. Jintel.